orang bankrupt boleh beli emas tak? Terima kasih kepada yang bertanya. Jawapan dia boleh. Emas tak ada dalam sistem kewangan. Jadi, menyimpan emas boleh dijadikan sebagai talian hayat kepada orang berstatus bankrupt. Kelebihan emas, terutamanya emas fizikal untuk orang yang diisytihar bankrupt adalah yang pertama, jumlah emas dalam tangan tak ada siapa pun yang tahu. Emas ni unik ya, yang mana jumlahnya tak ada direkod dalam sistem keuangan dan perbankan kecuali Emas Gold Investment Account GIA dan seangkatan dengannya. Kedua, tak ada sekatan undang-undang untuk orang muflis membeli dan menjual emas. Tak ada juga sekatan undang-undang penjual emas berurus jual beli dengan orang yang status bankrupt. Dan yang ketiga, tak ada masalah rahnukan emas untuk mendapatkan pinjaman. Rahnu tidak menyimpan rekod orang yang diisytihar muflis kecuali rahnu bank. Jika tuan-puan diisytihar muflis, tuan-puan juga layak untuk menyimpan emas di akaun emas CAP. Okey, jom kami bantu. Puan Nashiah adalah salah seorang daripada dealer kami yang proven terlatih. Sekiranya tuan-puan nak berdaftarkan akaun, pastikan berdaftar dengan Puan Nashiah.